Hai guys, selamat pagi. Senang cakap, harap kan, harap potong design kereta macam ni. Aku memang suka kereta sporty betul lah. Dia boleh masuk rim 18 inci, horsepower harap 160 lah. Harap potong bikin 1.5 liter hybrid 4 silinder. Itu yang paling bestnya. Biar nampak kereta mahal macam segmen C, segmen D. Walaupun kereta segmen B kan. Tolong design kereta macam ni lah. Aku memang suka tu lah. Dia punya green ni lawa gila. Lepas tu dia air pun ada. Lampu dia macam sikit. Bawah ada fog lamp yang lebih modern. Ada handle dia lain macam sikit lah. Macam itu. Ni lah saya mau. Saya minta potong buat macam tu lah. Yang paling saya suka tu kan, belakang ada aircon pun. Ala-ala potong design kereta aircon yang lebih sejuk lah. Daripada Saga, average, jimat, minyak. Dan juga ada 360. Hala-hala potong semua buat sekali lah. Yang potong belum pernah buat kan. Lepas tu ada skirting. Rim 2 tone. Lepas tu tayar pakai Continental dan lebih stabil. Handling pun sedap mantap. Akan ditune oleh Proton. Hala-hala Proton buat lah. Terima kasih Proton. Saya nak model Proton S30 yang baru. Untuk tahun depan, masa depan, 2026, 2027, 2028. Memang aku suka kereta ni lah. Hala-hala pintu dia pun solid lah geng. Lagi solid daripada Saga. Baru nampak macam kemas, macam kereta mahal kan. Ni aku nak. Lepas tu bahagian the visor aku dah lukis lah. Aku nak design macam ni lah. Aku lukis memang lawa gila lah. Aku pakai pen, pakai pensel. Antara dua-dua memang aku lukis. Tapi aku suka design macam ni lah. Harap Proton buat sekali lah. Tengok bahagian belakang pula. Dia punya dashboard modern. Ni apa yang aku suka ni. Tolonglah buat Proton. Come on lah. Aku memang suka si Alcantara. Bahagian tengah Alcantara. Dekat bahagian tepi pakai leather. Ala-ala Proton design dashboard yang lebih moden lah. Berbanding Saga, Persona Iris, semua tu kan. Ala-ala dekat tepi seat pun pakai leather. Dekat tengah Alcantara. Lepas tu ada dia punya lubang tu untuk sejuk. Lepas tu adjuster seat. Lepas tu ala-ala Proton design lah. Carpet 3D kan, atau 5D. Lagi lawa daripada kau pakai original. Senang masuk abuk lah. Pasir semua senang masuk sebenarnya. Kau buat lah macam tu carpet yang aku lukiskan. Lepas tu dia punya armrest. Ada ganop yang bulat-bulat. Ala-ala buat sendiri punya. Ala-ala Proton pakai lah Android player yang berkualiti, yang tak lag. Aircon pun baru modern. Ada ambient light. Ada laci. Lepas tu material kena soft touch ya Proton. Terima kasih Proton. Lepas ni aku akan lukis trim untuk you design lah Proton. Semua barang lebih moden. Cuba tengok meter, armrest besar-besar. Saddle macam ni memang boleh lah. Boleh tahan lah aku tengok. Lepas tu dia punya pusat dia dekat driver side lah. Aku paling suka gila lah. Nampak tak botol air ni dekat sebelah. Dia tu memang lawa gila. Ada ambient light lagi semua. Terima kasih Proton. Terima kasih korang kerana tengok video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe guys. Bye bye. See you. Take care guys.